Satu ummah, syiar dan nadi. Dalam simpuh tiang ubudiyah, di julang teguh telunjuk syahadah, setia janji ikrar dipugar, nadi wahdah berdegup berkobar. Aksaranya samawi mengukir tamadun, akar tunjang membumi, redupnya merimbun, menyendi adat memperkasa rukun, tepat jati budi berwibawa santun. Pada syair pantun khazanah teragam, lari awan darat mentadabur alam, istingkar rentaka usir musuh durjana, megah jumpah terah redah samudera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam perjuangan. Kita kembali lagi dalam podcast yang berterusan bersiar langsung di Facebook Ijtima' Antarabangsa Perpaduan Ummah dan juga Himpunan Alam Melayu 2026. Ini adalah Ijtima' Antarabangsa kali kelima. Dan Alhamdulillah kita meneruskan siri-siri podcast Satu Ummah. Dan kita telah banyak bincang, banyak sisi. Dan tajuk kita pada kali ini adalah mengenai peradaban dan ketamadunan, dan bagaimana kita nak kaitkan dengan alam Melayu yang kita kita banyak bincang secara sama ada melalui pameran, ucapan-ucapan yang dibuat di pentas utama dan sebagainya. Saya telah memperkenalkan Profesor Dr. Supian Husin. Selamat datang Prof. Kerana sudi bersama. Beliau merupakan fellow utama Institut Kajian Etnik kita, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan merupakan pernah berkhidmat sebagai profesor di Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Menarik ni. Dan beliau juga, jawatan terakhir beliau adalah pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan juga kalau NGO ni, NGO sebagai Yang di-Pertua, Pertubuhan Pendokumentasian Warisan Melayu Malaysia. Wah, banyak jawatan. Alhamdulillah. Pasti banyaknya tanggungjawab dan banyaknya perkongsian. Beban membawa kesedaran, Prof. Kita boleh berbicara, saya dah banyak, Prof Soleha, Ustaz Amin, ada beberapa lagi ahli akademik saya nampak beban untuk membawa kesedaran kepada generasi tentang betapa pentingnya memahami alam Melayu ini dari kacamata sebuah peradaban dan juga ketamadunan. Mungkin Prof boleh rungkaikan kepada kita secara ringkas tentang apa sebenarnya perbezaan dua nama yang sebenarnya kalau saya nampak sama je, peradaban dan ketamadunan. Sebab Prof yang kita bincang tadi jelaskan, dan pentingnya untuk mereka memahami bahawa alam Melayu ini sememangnya sudah bersemi dan tanggungjawab para pendidik, para sekolah pada hari ini untuk menyedarkan generasi baru. Kamu adalah pewaris kepada sebuah ketamadunan peradaban bangsa Melayu. Silakan Prof. Alhamdulillah Rabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara
yang mempower saya lah untuk kita berkongsi. Ya. Dan saya melihat program hari ini amat cantik, amat menarik. Ini kali kelima yang diadakan. Ya. Yang cantiknya tahun ini dijadikan satu himpunan alam Melayu. Ya. Di mana alam Melayu ni mengikut konsep kita. Bila saya sebut kita ni maknanya di sebelah Malaysia lah. Malaysia lah. Dia meliputi Siam, Filipina, Vietnam, Cambodia. Dan meliputi Filipina, termasuklah pulau-pulau Borneo, kemudian pulau-pulau kecil di bahagian bawah, termasuklah Pulau Jawa, Sumatera dan lain-lain. Ini dikatakan alam Melayu. Ya. Manakala kalau kita guna perkataan Nusantara, Nusa maknanya pulau, antara pulau-pulau ialah konsep yang diperkenalkan oleh orang-orang Jawa Indonesia, di mana disebut Nusantara ni hanya pulau-pulau yang disebut sebagai Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Borneo dan Tanah Melayu. Tidak termasuk Siam, tak termasuk Cambodia, tak termasuk itu. Jadi bila kita bercakap tentang alam Melayu ni, kita mengambil konsepnya lebih luas. Lebih luas, ya. Jadi segi geografinya luas, geopolitiknya juga luas. Kemudian dari segi sejarah asal-usul pun luas. Dia tidak tertumpu hanya kepada pulau-pulau saja. Okey, faham. Baik, itu pertama. Yang keduanya, kita sebut tajuk tentang ketamadunan ni, saya ambil dua perkataan lah. Satu tamadun, satu lagi ialah peradaban. Ada macam tak sama, Prof? Dia kalau kita terjemah dalam bahasa Inggeris dia sama. Bunyi dia civilization. Okey. Tetapi kalau kita meneliti secara mendalam dari sudut konsep dan juga makna konotasi. Konotasi ni maknanya konteks sesuatu tempat itu. Jadi saya melihat tamadun ni ialah pembangunan fizikal. Di mana kita ada bangunan, kita ada tapak. Kalau sebelah pameran ni kita ada lembah bujang, relau-relau, sungai batu. Ini adalah evidence atau bukti-bukti yang menunjukkan di situ ada tamadun. Walaupun sungai batu, lembah bujang bukanlah kerajaan, tetapi ia sezaman dengan tamadun yang disebut di mana tamadun Parsi, tamadun Rom yang ada kerajaan dan ada bangunan. Misalnya Rom ada tamadun seni bina arkitek yang tinggi, yang hebat. Dia ada arena tempat bersukan, ada tempat politik, dia ada teater. Kalau di Parsi, dia ada tamadun yang disebut sebagai sistem pengairan dia yang cukup hebat, yang membentuk sistem kawalan pengairan untuk pertanian. Kalau di Egypt, kita sebut tamadun seni bina piramid. Itu cukup hebat. Tetapi itu adalah tamadun. Jadi tamadun ni kalau di sebelah sini kita lihat bukan saja kita ada relau-relau tu, kita ada lembah bujang, tapi kalau kita turun di sebelah hatan kita akan jumpa candi-candi. Borobudur misalnya. Itu adalah tamadun, membuktikan sesuatu. Duit siling yang kita ada ni ialah melambangkan tamadun. Tapi semuanya bersifat konkret. Bersifat konkret. Bersifat material, bukan? Material. Dipanggil dalam antropologi disebut sebagai material culture. Budaya material. Tetapi tak sama dengan peradaban pula. Lain peradaban ni kalau terjemah dalam bahasa Inggeris disebut civilization. Tapi peradaban ni datang daripada akar kata perkataan adab. Alif, dal sama ba. Kalau kata tamadun tu daripada perkataan mim, dal, nun. Jadi madan ni penempatan, perbandaran. Jadi dah tak sama dengan adab. Adab ni merujuk kepada soal kesopanan, hubungan sosial, budi pekerti, keluhuran budi, termasuklah soal-soal spiritual. Jadi saya nak bagi sedikit perbezaan. Rasulullah SAW dan juga Nabi-Nabi alaihissalam yang diutus oleh Allah ke bumi tempat manusia yang ada masing-masing tu semua ditugaskan, diwahyukan untuk membawa pembangunan adab, pembangunan kepribadian diri, akhlak. Jadi maknanya mengajak manusia supaya tidak mengabdikan diri kepada lain daripada Allah. Jadi maknanya Nabi Ibrahim diwahyukan, diarahkan bawa satu pemikiran adab menjadikan Allah sebagai Tuhan, Rabb. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Sampailah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Rasulullah SAW, semuanya bawa kepada mengabdikan diri kepada Tuhan. Ini yang katakan adab. Jadi adab ini ialah untuk membangunkan diri. Jadi Nabi SAW diutus ke negeri atau wilayah lah yang kering kotang tak ada air. Tak ada pembangunan.
Kenapa Allah Ta'ala tak hantar Rasulullah SAW ini pergi ke Rom? Ya. Yang dah ada pembangunan, maknanya sambung je lah. Sambung Tapi lah. Allah Ta'ala menghantar Rasulullah ni kering kontang untuk membangunkan jiwa manusia. Dengan terbangunnya jiwa manusia dengan adab, sopan, santun, kemanusiaan, spiritual, hubungan sesama manusia, hubungan sesama haiwan, hubungan sesama alam, hubungan dengan Allah Ta'ala, maka manusia boleh bangunkan tamadun. Selepas pada Islam menang, kota Mekah dibuka, Nabi menghantar para mubalik untuk sampaikan Islam. Dan kemudian mengajak manusia ke arah pengabdian kepada Tuhan dan tidak lagi menyembah sesama manusia. Jadi kita dapat ambil alih Parsi, diambil wilayah-wilayah di sebelah Asia Tengah, Timur Tengah, Asia Tengah itu semua menjadi beriman kepada Allah dan membangunkan tamadun. Kita pergi di Dubai, tengok bangunan-bangunan hebat-hebat. Dulu negara wilayah kering kontang tapi sudah banyak bangunan-bangunan. Kan, itulah tamadun. Tapi ini tamadun moden. New York, London begitu juga. Tetapi apabila adab hilang, apabila tidak ada adab, maka tamadun yang hebat dengan kebendaan yang bermacam-macam ni, kita melihat manusia melakukan pelbagai angkara. Betapa jijik punya perangai manusia, membuat maksiat, maknanya bergaduh sama sendiri, membunuh LGBT, macam-macam lah. Kita betapa ugly, kita orang putih kata, betapa buruknya manusia apabila tidak ada adab. Jadi beza dia, adab ialah kepribadian. Manakala, tapi kepribadian ni bukan diri saja, kepribadian yang mencangkupi semua yang ada sekelilingnya. Maknanya diri dia sendiri, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan negara, dengan ummah. Jadi penyatuan ummah tu menyatukan dari sudut akidah, menyatukan dari sudut akhlak. Kan, kalau kita lihat dalam Islam ni simple aja, dibawa 5 nilai je. Halal, haram, harus, makruh, sunat. Pergi mana-mana pun sama je. Inilah satu penyatuan, uniformity. Jadi kita tidak bermasalah apabila jumpa orang bukan Melayu dalam hal 5 perkara ni. Jadi maknanya dari sudut fiqh, dari sudut tauhid, dari sudut tasawuf, kita sama. Maknanya tidak berbeza. Itu dari segi adabnya lah. Dari segi tamadun mungkin beza. Orang Melayu ada keris. Tak ada negara dalam dunia ni yang ada keris. Negara lain semua pakai pedang. Jepun ada pedang. Inggeris ada pedang. Kan? Kita ambil pisau. Semua negara ada pisau. Tapi keris hanya ada di alam Melayu. Dan keris ni ada sejarah dia. Ini bukti tamadun. Jadi kita jangan kata keris ni syirik. Sedangkan kita tak faham ilmu warisan tentang keris ini. Saya boleh cerita kenapa keris ni diasap. Tapi bukan platform hari ini. Tapi kita nak bercakap tentang adab dan juga perbandaran. Jadi tamadun tidak sama dengan peradaban. Peradaban ni melengkapkan tamadun. Kalau ada peradaban pun tak ada tamadun pun tak boleh juga. Dia kena datang bersaing, melengkapkan, saling sokong menyokong. Barulah cantik, barulah sempurna. Itu beza antara tamadun dengan peradaban. Okey. Komen sikit Prof tentang ketamadunan alam Melayu. Okey. Adakah alam Melayu ini, saya tak tahulah timeline nak ambil Melayu Melaka ke atau sebelum tu lagi ke, terserah pada Prof lah. Adakah alam Melayu ni sudah ada ketamadunan dan juga ada juga peradaban? Boleh komen sikit Prof? Pertamanya alam Melayu memang sudah ada tamadun. Tamadun, okey. Ada bukti-bukti sejarah. Profesor Mokhtar Sidin daripada USM dah pun membuat kajian arkeologi. Kemudian dikukuhkan dengan Profesor Saleha dengan timeline yang dikaitkan, menunjukkan bukti bahawa Sungai Batu ni sezaman dengan zaman logam yang berlaku di zaman Rom, zaman Parsi. 788 sebelum Masihi. Menunjukkan kita tamadun Sungai Batu ni sama di zaman Nabi Ayub dah ada. Menarik. Selepas Nabi Ibrahim, lepas tu Nabi Ayub ada. Nabi Ayub ke yang boleh impal ke sini? Jadi zaman Nabi Ayub ni tahun sebelum Masihi 788. Menunjukkan Sungai Batu, tamadun Melayu ni bukan baru. Dah ada awal. Okey. Jadi saya nak sebut jugalah pentingnya kita memahami ni kerana ini adalah bukti. Kalau kita tak balik kepada sejarah, kan,
Dan sejarah hendaklah dilihat daripada banyak perspektif. Tak boleh hanya dilihat dari satu perspektif barat. Selama ni kita disogokkan dengan perspektif barat, di mana buku sejarah kita tak menceritakan alam Melayu ni bukan bermula daripada negeri Melaka. Ya. Melaka ni wujud 1400. Ya, ya. Sebelum Melaka ada ni ada kerajaan Naning. Kerajaan Naning wujud 1300. Lepas tu barulah Melaka wujud. Kemudian Portugis datang 1500. Kemudian Belanda datang 1600. Ya, ya. Inggeris datang 1700. Masa Inggeris datang 1700 ni lah mula huru-haranya tanah Melayu ni. Termasuklah kita hilang negara-negara wilayah-wilayah di sebelah Patani, sebelah utara kepada Siam dan juga kepada British. Dan termasuklah Melaka, Pulau Pinang dan juga Singapura. Tu jadi memahami sejarah ni adalah satu peradaban. Okey, faham. Bukan tamadun satu hal. Tamadun tu arkeologi. Tapi sejarah bangsa melihat kepada peradaban. Mungkin terakhir Prof, bagaimana saranan Prof bila ijtimak antarabangsa mengumpulkan pameran-pameran alam Melayu ni, saranan Prof untuk terus membugar semangat ingin tahu anak muda supaya terus menggali sejarah alam Melayu. Silakan. Saya nak sentuh satu sikit lah ya. Islam itu adalah ad-din. Okey. Ya, ad-din maknanya cara hidup yang meliputi semua aspek kehidupan. Okey, setuju. Agama adalah satu juzuk daripada ad-din. Agama yang dilihat pada hari ini ialah ritual. Ritual. Ritual maknanya yang kita sembahyang kan, ada rukun, haji ada rukun. Tapi sebenarnya dalam Islam ni dia ada lagi satu konsep dipanggil ibadah. Ibadah khususiah. Ibadah khususiah dengan ibadah ammah. Ibadah khususiah ni yang sembahyang puasa haji itulah. Tapi satu lagi ibadah ammah ni itulah yang menjadikan Islam tu sebagai satu ad-din. Ibadah ammah ni maknanya semua perbuatan yang kita lakukan memenuhi 5 perkara dianggap sebagai ibadah dan diberi pahala. Sebab Allah Taala berfirman kan dalam surah Az-Zariyat menyatakan wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Pengabdian tu bukan saja dalam bentuk ritual, tapi dalam bentuk yang lain, misalnya bekerja adalah ibadah, dituntut. Menghadiri kuliah, memberi suap nasi kepada isteri, kepada anak, itu semua ibadah. Tidur adalah ibadah, bersukan adalah ibadah, memandu kereta ibadah kerana memenuhi syarat-syarat. Pertama, perbuatan yang dilakukan itu tidak bercanggah dengan Islam. Kedua, niat kerana Allah Ta'ala. Ketiga, melakukan perkara itu tanpa melanggar perkara-perkara yang wajib. Misalnya bersukan, ibadah. Tapi langgar waktu asar, sampai ke maghrib tak solat asar, maka dia tak jadi ibadah, dia jadi maksiat. Ada 5 perkara. Baik. Dalam itu adalah peradaban yang dibawa oleh Islam. Tapi dalam negara kita, lokal kita ni, kita ada lagi satu peradaban, namanya adat Temenggung dan adat Pepatih. Adat-adat ni adalah aturan yang dibentuk, diatur, disusun oleh datuk nenek moyang leluhur untuk mengurus masyarakat. Jadi kalau kita ikut aturan peradaban yang mereka bawa untuk lokal, maka kita telah memenuhi syarat yang disebut sebagai adat bersendirikan syarak. Syarak bersendirikan kitabullah. Syarak mengata adat memakai. Jadi kalau kita pergi Negeri Sembilan, dia ada adat patih. Bila adat patih tu dia menyusun kehidupan masyarakat, mengurus kehidupan masyarakat. Nak melantik raja macam mana, lepas raja mati nak buat macam mana, dia ada dia punya itu peradaban. Itu bukan tamadun, itu peradaban. Di Melaka dia ada satu adat patih di wilayah Naning. Sebelum ada Melaka, Naning dah wujud dulu 1300. Melaka wujud 1400. Jadi adat pepatih, adat-adat yang lokal ni sebenarnya adalah satu peradaban. Kalau kita pergi Kelantan mungkin ada, tapi dia tak sebut sebagai adat. Cara hidup manusia lah yang memenuhi keperluan tempatan. Jadi ini juga satu bentuk peradaban. Jadi kalau kita langgar aturan, kita boleh terkena ketulahan dipanggil. Kalau nak tahu, ada satu pantun yang menarik saya nak kongsi ni. Silakan tuan. Dia kata apa? Ni pantun orang Negeri Sembilan. Dia kata kerja lebak, kerja lebu. Tuai padi 3 tangkai. 3 tangkai. Kan? Kok kono komat je lebu, kok tak mati badan merasai. Orang dengar pantun ni jadi hiburan. Tapi sebenarnya dia penuh makna tentang hukum hakam, tentang urusan hidup.
Gejelebu tu bukan nama tempat. Jelebu tu bukan nama tempat sekarang ni jelebu lah, tapi sebenarnya dia rima pantun. Macam jelebu ni macam perkataan lain gedebak. Kan bunyi. Jadi bunyi dia jelebu. Sebenarnya kejelebu ikut jalan bapa, ikut jalan ibu. Ya. Tuai padi 3 tangkai. Maknanya apa? Tuai padi ni, nak tuai padi mestilah benda yang dah masak, yang dah sempurna. Itu namanya tuai padi. Tak boleh tuai yang mentah, yang masih tak cukup umur. Jadi yang sempurna tu ada 2 je dalam hidup kita. Satu Islam, satu Al-Quran. Betul Betul. Jadi nak tuai padi maknanya ikut jalan bapa, ikut jalan ibu, berpegang kepada ajaran Islam. Tuai lah, ambil. Dan dalam tuai tu dia ada 3 tangkai. Tuai padi 3 tangkai. 3 tangkai tu pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga ialah tasawuf. Tak boleh pisah. Ambil tauhid saja buang 2 tak boleh. Ambil fiqh saja buang 2 tak boleh. Tuai padi 3 tangkai. Kau terkona, tapi maknanya kalau tak ambil benda tu lah, kalau tak ikut jalan bapa, jalan ibu ni, kono komat jelebu, dia kata. Kalau terkena komat ni sumpah. Sumpah ibu. Ya. Kau tak mati badan merasai. Kalau tak mati badan merasai. Maknanya ibu dalam Islam ni Nabi sebut 3 kali. Muliakan kedudukan ibu, bukan bapa. Bapa nombor 4. Betul Betul. Baik, dalam alam Melayu kita dengar kisah si Tenggang. Disumpah oleh ibu jadi batu. Di Indonesia kita dengar Malem Kundang disumpah jadi batu. Jadi ibu punya sumpah ni hebat sebab syurga di bawah tapak kaki ibu. Dalam sejarah Islam ada seorang sahabat Nabi bernama Al-Qamah. Dia nak mati tapi tak boleh mengucap di saat sakaratul maut. Jadi bila disiasat dapat Rasulullah SAW siasat, dapat tahu bahawa dia telah melukakan hati mak dia. Mak dia kecil hati dan tak mau ampunkan dia dan marah dengan dia. Sampai dia nak mengucap tak boleh. Jadi Nabi kata kalau begitu, kalau ibu tak mau maafkan anak sampai dia tak boleh mengucap, kita ambil kayu api bakar. Masa nak bakar itulah barulah ibu dia kata kalau gitu aku maafkan anak aku. Baru dia boleh mengucap. Maknanya sumpah ibu jangan main-main. Dengan ibu jangan nak kurang ajar, jangan ibu kena hormat. Jadi hormat itu adalah peradaban. Peradaban. Mengambil 3 tangkai tadi, tuai padi 3 tangkai itu adalah peradaban. Jadi bila ibu marah, memang kita bahaya, dalam keadaan bahaya lah. Saya ingat kalau kita tengok satu berita Donald Trump mak dia kata dia ni disaster. Kalau dia dilantik jadi terlibat dalam ini dia akan bawa katastrofi. Itu sumpah ibu. Jadi maknanya kita dalam budaya Melayu kita menghormati orang tua, menghormati ibu bapa dan doakan kepada ibu bapa. Jadi anak-anak yang apabila seorang anak Adam ni meninggal, dia akan tinggalkan 3 perkara je. Satu, anak yang soleh yang mendoakan keampunan dan sejahtera kepada mak dan ayah. Jadi komat ibu kan, kalau kena sumpah ibu, kalau tak mati badan merasai. Merasai ni merana lah. Jadi jangan dilanggar adat yang telah disusun atur dengan baik, iaitu peradaban yang telah diatur dengan baik oleh datuk nenek moyang leluhur kita. Maka kalau kita langgar, kita tidak peduli kan, maka akan kena ketulahan. Ketulahan tu maksudnya musibah lah. Musibah tu boleh kena pada diri kita, boleh kena pada masyarakat dan boleh kena pada seluruh negeri itu kena. Ini yang berlaku yang saya buat kajian saya yang berlaku di Nanning dan sekarang ni berlaku di Negeri Sembilan. Apabila peradaban tu diusik, dikacau, tidak dipedulikan, dipandang sepi, maka akan berlaku musibah. Musibah tu bila berlaku dia terkena semua sekali. Wallahu alam. Terima kasih banyak Profesor Dr. Awang Supian Hussein. Maaf. Atas penjelasan yang cukup tuntas tentang peradaban dan memberikan sedikit pencerahan tentang apa kita bincang ini. Paling penting sekali teman-teman yang mengikuti secara live ini untuk turut sejarah dan peradaban alam Melayu ini supaya kita dapat meningkatkan lagi jati diri kita sebagai anak bangsa. Tujuan daripada kami podcast Satu Ummah, kita kembali ke siaran yang seterusnya insya-Allah selepas ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Di atas luka dermaga duka,